Alright guys, selamat petang dan salam sejahtera. Selamat berpuasa juga kepada kawan-kawan yang Muslim. Okay, so ada orang tanya, kalau saya nak loan kereta, apa dokumen saya perlu sediakan? Okay, very simple sahaja. You hanya perlu sediakan dengan IC, lesen, slip gaji 6 bulan, KWSP, EPS statement lah tu. Okay, lepas tu anda punya bank statement lagi sama bil elektrik. You sediakan beberapa dokumen ini. Lepas tu, you direct hantar bagi kita punya salesman. Okay? So, kalau you hantar complete tu, dalam masa 3 hari, mungkin anda boleh dapat sudah tahu dia punya result. Okay? Kalau macam hari ni, you hanya hantar IC dengan lesen. Slip gaji esok. Okay? Lusa, hantar lagi EPS statement ataupun bank statement. Kalau you satu-satu hantar, mungkin proses dia akan lambat sikit. Sebab kenapa? Kita punya SA perlu tunggu anda punya dokumen complete dulu, baru dapat submit loan dengan kita punya loan department. So kalau anda satu kali sediakan semua dokumen, hantar complete bagi kita punya salesman. Okay, so kita punya salesman pun boleh tolong anda submit cepat. So itu cara dia lah. So bagi saya kawan-kawan, kalau anda pastikan, anda confirm anda nak loan kereta ni, kasih sediakan semua dokumen dulu, hantar bagi kita punya salesman. So kita punya salesman pun boleh tolong anda uruskan loan anda secepat mungkin. Okey, dan satu lagi, kalau anda sudah tahu, mungkin anda sendiri ada sangkut dengan sikit barang, macam ada sitos ataupun sikris. Tapi anda nak cuba loan kereta ataupun nak cubakan loan, try loan lah orang kata. So bagi saya tu, anda tak perlu untuk bazir masa untuk cuba loan. Begitu ia akan bikin salesman kita banyak kerja. Banyak kerja tu maksud dia submit loan everything, selepas tu tak lulus. Tapi anda sendiri tahu, anda mungkin ada sangkut sikit barang. So paling senang, you pergi check dulu dekat sitos report. Okay, dekat TNG. You boleh beri report tu. Lepas tu, you tengok anda punya scoring. Kalau macam scoring anda sihat, anda boleh cuba bincang dengan kita punya salesman, hantar itu sitos report bagi kita punya salesman, tengok macam mana. Kalau kita punya SA kata, boleh lah, you punya scoring masih boleh buat loan dengan kereta, baru sediakan dokumen tu bagi kita punya SA. So itu sahaja guys. Kalau anda nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autowork. Kita jumpa next video.